Hai semua, kalau anda tengah guna Sazenda atau baru nak mula, penting untuk tahu kesan sampingan yang biasanya berlaku dan selalunya orang alami adalah loya. Dalam video ni, saya akan kongsikan beberapa tips untuk kurangkan kesan sampingan tersebut. Jom tengok. Sazenda seperti ubat yang lain akan ada kesan sampingan, especially bila anda baru nak mula. Antaranya adalah rasa loya. 30 hingga 40% akan mengalami kesan loya ini. Selain daripada itu, kesan sampingan lain seperti muntah, sembelit atau cirit-birit, keletihan dan juga pening kepala. Biasanya, kesan ini akan ada dalam 1 hingga 2 minggu pertama sebab badan tengah sesuaikan diri dengan Sazenda. Tapi berita baik, majoriti akan okey selepas beberapa minggu penggunaan Sazenda. Antara tips yang saya boleh kongsikan untuk kurangkan loya ketika penggunaan Sazenda, yang pertama adalah makan dalam kuantiti yang kecil tetapi kerap. Elakkan guna Sazenda ketika perut kosong ataupun makan berlebihan. Makan sedikit-sedikit tapi lebih kerap. Yang kedua, lebihkan minum air suam. Elakkan daripada minuman bergas dan juga berkafein. Air halia pun boleh bantu. Yang ketiga, jangan baring terus lepas makan. Tunggu sekurang-kurangnya 30 minit untuk elak rasa nak muntah. Dan yang terakhir, naikkan dos Sazenda anda secara perlahan-lahan. Jangan terburu-buru dalam naikkan dos anda. Ikut saranan doktor. Kalau loya makin teruk atau tak hilang langsung, jangan risau, cepat-cepat jumpa doktor. Jangan stop ubat sendiri. Okey?